Jual emas dan langsaikan hutang kereta 3 tahun lebih awal yang bernilai RM40,000. Sebelum tu save dulu video ini untuk rujukan anda. Hutang kereta berjaya diselesaikan 3 tahun lebih awal hasil konsisten menabung emas sejak tahun 2015. Ini kisah Tuan Bashir. Setelah bertahun berempas pulas membayar pinjaman kereta isteri beliau hampir RM1,000 sebulan, kini sudah bebas hutang kereta. Kata beliau ini bukan sebab dapat duit bonus, tapi hasil tabungan emas yang beliau dan isteri sejak tahun 2015 lagi. Semasa mereka simpan emas tahun 2015 dulu, harga emas hanya sekitar 145 per gram. Hari ini harga emas sudah mencecah 647 per gram, iaitu pada harga 25 Oktober. Iaitu kenaikan lebih 500 per gram bersamaan 246% dalam masa 10 tahun. Dulu RM1,000 untuk bayar hutang, sekarang ada lebihan RM1,000 untuk simpanan pula. Kini target mereka untuk mencapai bebas hutang sepenuhnya sebelum usia 45 tahun. Jom bebas hutang dan membina kekayaan bersama Public Gold. Nak mula menabung emas, tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi beg biru dekat bawah. Saya akan bantu dan bimbing anda sebaiknya. Jangan lupa follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.